Nabi tak pernah buat, sahabat-sahabat tak pernah buat. Nabi tak pernah ambil ayat Quran tulis-tulis, hang ambil pi bubuh dalam tali pinggang hang pi mana pun. Nabi tak pernah buat kerja lagu tu. Kalau kita buat, kita mengerjakan satu benda bid'ah. Dia kata. Senang tak sabar, senang macam tu, tak sabar. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan akan tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, an Abi Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Ma'bad Al-Juhani, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggantung sesuatu ke tubuhnya kerana menolakkan mudarat atas kesakitannya, nescaya diwakilkan kepadanya, yakni tiada diafiatkan Allah Ta'ala dan tidak disegarkan dia. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata barang siapa yang ambil tangkai buh di badan dia, orang ni tak akan disehatkan oleh Tuhan. Selama-lama Tuhan tak akan sihatkan dia dengan kesihatan yang sebenarnya. Walaupun tengok tangkai di lengan, tangkai di pinggang, tangkai dia pun nampak macam sihat, tetapi iman dia, akidah dia tak sihat. Selama-lama dia tak sihat di sisi Allah. Walaupun dia tunjuk dengan kerana tangkai hak dia pakai di pinggang, hak dia pakai di lengan ni, dengan kerana tangkai ni dia kata, hang ambil mai golok perak, takik aku, takik golok perak melantun, dum, tak jejah kulit dia. Tetapi hakikatnya di sisi Allah dia tak sihat. Mana lebih penting? Sihat tubuh badan kita ke? Sihat iman dan akidah kita ke? Kalau badan kita sakit, akidah kita baik, insya-Allah kita di syurga. Tapi kalau badan kita sihat, akidah kita sakit, kita di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah menggantung apa-apa yang mau dijadikan penolak daripada mudarat itu, ada beberapa hadis yang zahir terang-terang tegahnya. Satu daripadanya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan isnad yang elok. Katanya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man 'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa gantung tangkal, maka tiada disempurnakan Allah baginya akan maksud yang jadi menanggung tangkal ke badan atau kepada barang dan binatang dan lainnya daripada itu. Dan siapa yang menanggungkan gewang ni kulit siput, ambil kulit siput gantung ke atas umpama anaknya ataupun hartanya, maka tiada didatangkan baiknya oleh Allah baginya dan tidak dijadikannya tenang hati dan sejahtera daripada bahaya. Dalam hadis ni dia kata, barang siapa yang percaya jenis-jenis tangkai ni, tangkai, tali kasut, apa macam-macam lah, ambil gantung di badan dia ke, badan anak dia ke, buh di tengkuk kucing menatang peliharaan dia ke, dengan satu keyakinan bahawa tangkai-tangkai ini membawa kebaikan dan menghalang mudarat. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis ini, fala atammallahu lahu, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurnakan hajat dia. Kalau dia hajat supaya dia kebaik, Allah tak akan bagi kebaik pada dia. Kalau dia hajat untuk sehat, Allah tidak bagi sehat pada dia. Allah tidak sempurnakan hajat dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan tunaikan hajat di hati dia kalau dia buat kerja macam tu. Itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isnad yang elok. Satu lagi bab. Dia kata majaa fi tabridil humma bil ma'i. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan menyejukkan demam dengan air sejuk. Apa orang panggil ni? Demah ke dia panggil? Demah kan? Apa tu? Jelum dia panggil jelum. Jelum.
Anak demam panas, kita ambil air, kita ambil kain tola misalnya, rendam dalam air, piduk jelum kepala dia, nak bagi turun temperature dia. Lah di farmasi ada jual pula cold pack, dia panggil. Satu pack ada macam jelly kot dalam tu, kita buh dalam peti air, bagi dia beku. Kemudian bila anak-anak demam panas, ambil tak atas kepala dia, insya-Allah dia punya temperature turun. Apa hukum kita ambil air jelum kepala budak-budak demam ni? Yang kata Islam tu, kita tak baca tak tahu. Yang kata Islam tu, dia habang habis kat kita ni. Sampai anak-anak demam panas nak buat semua dia habang. Kan? Itu lagu mana kita nak kata Islam ni tak sesuai? Lagu mana kita nak kata Islam ni tak boleh nak guna dalam masyarakat? Lagu mana kita nak kata Islam ni kita duk komplain? Macam mana kita nak komplain dalam keadaan kita jahil tentang Islam sebenarnya? Bila kita buka baca tentang Islam, subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah, Tuhan yang menurunkan Islam untuk hamba-hamba dia. Islam ni rupa-rupanya satu pakej hidup yang maha sempurna. Sempurna. Daripada soal besar-besar, soal nak tadbir negara, sampailah soal nak langkah kaki masuk jamban. Nak langkah kaki mana, nak baca apa. Islam bagi tahu. Islam adalah satu pakej hidup yang cukup sempurna. Kata dia, ketahuilah saudaraku, adalah demam itu ialah naik panas badan dengan beransur-ansur atau dengan segera. Yang kata demam tu, temperature dia naik hangat. Ada yang dia kuih duk hangat, lama barulah hangat betul. Ada yang dengan dandan, pegang-pegang hangat bukan main. Dan panas demam itu ada kalanya sedikit dan ada kalanya panas kuat, dia kata. Tak tentu. Maka Nabi kita SAW ada khabarkan demam itu ialah panas gelora daripada api neraka. Nabi kata orang yang kena demam panas ni, demam tu, panas badan orang yang demam itu adalah tempiah daripada panasnya api neraka. Nabi kata. Maka hendaklah sejukkan dia dengan air. Demikianlah perkataan yang ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya begini. An Rafi' ibn Khadij anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-humma fawrun minan nar fa abriduha bima'in. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula demam itu seolah-olahnya daripada gelora neraka jahanam di dalam badan manusia. Maka apabila mengenai seseorang daripada kamu itu dengan demam, maka hendaklah sejukkan dia dengan air. Nabi suruh. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih. Hadis suruh kita jelum kepala budak demam dengan air ni, ini hadis sahih. Masalah. Demam itu hembusan panas neraka jahanam. Demikianlah tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma'. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya demam itu daripada hembusan neraka jahanam. Maka sejukkanlah olehmu akan dia dengan air. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Asma binti Abi Bakr dan Ibnu Umar dan istri Az-Zubair dan Aisyah dan Ibni Abbas, dan katanya lagi bermula ini hadis sahih. Dua ada hadis sahih menceritakan bahawa demam itu adalah tempiah daripada api neraka jahanam. Masalah, sejukkan demam dengan air itu bagaimana caranya? Kata ulama, adalah sejukkan demam dengan air, iaitu pada setengah demam jua. Maka Nabi suruh sejuk